Pada jam 9.30 malam, satu serbuan telah dibuat di sebuah hotel di Kuala Lumpur berikutan maklumat mengenai pakatan melibatkan sekumpulan individu yang sedang merancang untuk melakukan kekacauan di Malaysia. Siasatan menunjukkan bahawa sekumpulan 12 orang individu tersebut telah membuat beberapa siri perjumpaan selepas pertemuan pertama mereka dengan suspek pertama yang baru sahaja pulang ke Malaysia dari Syria setelah beberapa lama menjadi pejuang kumpulan militan termasuklah Ajanat Ash-Shams dan Islamic State IS. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira 8 bulan sebelum serbuan dijalankan, suspek pertama telah keluar daripada Malaysia melalui Bukit Kayu Hitam, Kedah untuk ke Bangkok, Thailand. Kira-kira 4 hari selepas itu, suspek pertama meneruskan perjalanan dari Bangkok, Thailand dengan menaiki kapal terbang menuju ke Istanbul, Turki. Semasa di Turki, suspek pertama telah menyelinap masuk ke Syria melalui sempadan Turki-Syria di Hatay, Turki dengan bantuan oleh Abu Nur yang merupakan seorang lelaki warga negara Syria yang telah diperkenalkan kepada suspek pertama oleh Ustaz Muhammad Lutfi, iaitu seorang lelaki warga negara Malaysia yang telah menyertai kumpulan militan Ajanat Ash-Shams di Syria bagi memandu arah suspek pertama untuk masuk ke Syria dari Turki. Semasa berada di Syria, suspek pertama telah menyertai kumpulan militan Ajanat Ash-Shams sebelum kemudiannya menyertai kumpulan militan Islamic State IS sebagai tentera. Semasa menganggotai kumpulan-kumpulan militan tersebut, suspek pertama telah dibekalkan dengan senjata api bagi tujuan berjuang menentang rejim Bashar al-Assad di Syria. Suspek pertama kemudiannya telah pulang ke Malaysia melalui Bangkok, Thailand dan seterusnya memasuki Malaysia melalui Bukit Kayu Hitam sebelum kembali menetap di Pendang, Kedah. Suspek pertama seterusnya membuat perjumpaan pertamanya bersama dengan beberapa individu bertempat di Pengkalan Batu Hampar, Pendang, Kedah. Perjumpaan pertama tersebut diusahakan oleh suspek kedua. Semasa perjumpaan tersebut, kesemua mereka telah berpakat untuk merekrut sekurang-kurangnya 20 orang individu bagi melancarkan siri jihad di Malaysia setelah suspek pertama mencadangkan supaya mereka melakukan misi jihad di Malaysia sahaja tanpa perlu ke Syria untuk mendapatkan syahid. Pada perbincangan tersebut, suspek kedua telah mencadangkan supaya mereka menculik beberapa orang pemimpin Malaysia untuk dijadikan sebagai tebusan bagi membebaskan tahanan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA yang telah dituduh di mahkamah. Pemimpin Malaysia yang dimasukkan adalah Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, serta 3 yang lain, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Khairi Jamaluddin yang merupakan menteri dalam Kerajaan Barisan Nasional. Mereka juga telah berbincang untuk merompak senjata di Kem Hobart milik Angkatan Tentera Malaysia ATM di Gurun, Kedah dan sebuah lagi kem tentera di Bukit Pinang, Alor-Star, Kedah. Setelah perjumpaan pertama di Pendang, Kedah, suspek kedua telah membuat satu grup chat di aplikasi WhatsApp yang dinamakan Fisabilillah yang dianggotai oleh semua individu yang telah hadir di perjumpaan di Pendang, Kedah tersebut. Tujuan grup chat itu dibuat adalah bagi memudahkan perbincangan di antara mereka untuk mencari dan merekrut ahli-ahli baru bagi mencapai target keahlian seramai 20 orang seperti mana yang telah diamanatkan oleh suspek pertama. Beberapa perjumpaan lain kemudiannya telah diadakan oleh suspek pertama bersama mereka yang telah hadir semasa perjumpaan pertama sebelum itu. Perjumpaan seterusnya dibuat di beberapa tempat di sekitar ibu negara, termasuklah di Kasmaria Apartmen Batu Cave dan Banjaria Court Gombak, bertujuan bagi merekrut ahli-ahli baru dan membuat perancangan yang lebih rapi bagi menjalankan misi jihad di Malaysia. Susulan daripada perjumpaan-perjumpaan tersebut, suspek kedua telah mengarahkan beberapa orang ahli kumpulan untuk ke Pendang, Kedah bagi berjumpa dengan suspek pertama.
Perjumpaan tersebut adalah bertujuan untuk memberitahu suspek pertama bahawa keahlian kumpulan telah mencapai 20 orang dan meminta suspek pertama untuk menyampaikan amanat yang seterusnya kepada semua ahli kumpulan pada satu perjumpaan yang akan diaturkan di masa akan datang. Semasa perjumpaan kali kedua di Pendang Kedah itu, suspek pertama telah mencadangkan supaya mereka melakukan rompakan ke atas van keselamatan yang turun membawa wang tunai dari Genting Highlands bagi mengumpulkan dana untuk membiayai misi jihad mereka. Suspek pertama juga telah bersetuju untuk berjumpa dengan ahli-ahli kumpulan dan mengarahkan supaya satu tarikh ditetapkan bagi mengadakan perjumpaan tersebut. Hasil perbincangan dari ahli-ahli kumpulan melalui grup chat WhatsApp Fisabilillah, satu perjumpaan bersama dengan suspek pertama telah ditetapkan di MH Hotel and Residences, Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, suspek pertama tidak dapat menghadiri perjumpaan tersebut atas masalah kesihatan dan suspek pertama telah mengarahkan seseorang bernama Hadarami Hashim untuk menggantikannya bagi mengetuai perbincangan untuk mewujudkan kumpulan mujahidin baru di Malaysia dan seterusnya menggerakkan misi jihad bagi membebaskan Malaysia daripada sistem yang dianggap taghut iaitu kafir. Kira-kira jam 9.30 malam ketika sedang berbincang mengenai misi jihad mereka, tiba-tiba sepasukan E8 anti keganasan cawangan khas Ibu Pejabat Polis Bukit Aman merempuh masuk ke dalam bilik perbincangan tersebut dan berjaya menangkap 12 orang individu. Suspek pertama bernama Murad Halimuddin Hassan, 49 tahun dan suspek kedua bernama Abu Daud Murad Halimuddin, 25 tahun telah dituduh secara bersama dalam kes bernombor W05-H18705 atas kesalahan membuat satu pakatan jahat jenayah untuk mempromosikan perbuatan keganasan. Murad Halimuddin dan Abu Daud melakukan kesalahan tersebut di Pengkalan Batu Hampar, Mukim Air Putih dalam daerah Pendang, dalam negeri Kedah di antara tarikh 30 Januari 2015 hingga April 2015. Kedua-dua tertuduh telah didakwa di bawah Seksyen 130G-A Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga maksimum 30 tahun dan juga boleh dikenakan denda jika disabitkan kesalahan. Murad Halimuddin juga dituduh secara berasingan dalam kes bernombor W05-H18905 atas kesalahan perbuatan memberikan sokongan kepada kumpulan pengganas atau perbuatan pengganas dengan cara menggalakkan, menyokong atau memudahkan berlakunya perbuatan pengganas tersebut di bawah Seksyen 130J-1-B Kanun Keseksaan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 130J-1-B Kanun Keseksaan, tertuduh boleh dihukum penjara selama tempoh sehingga 40 tahun atau penjara seumur hidup dan juga boleh dikenakan denda dan mana-mana harta yang digunakan atau diniatkan untuk digunakan dalam melakukan kesalahan tersebut hendaklah dirampas. Untuk makluman, hubungan di antara Murad Halimuddin dan Abu Daud adalah bapa dan anak kandung. Abu Daud merupakan anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Murad Halimuddin juga pernah ditahan sebelum ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi, kedua-dua tertuduh mengaku bersalah di atas pertuduhan. Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan dengan menjatuhkan Murad Halimuddin iaitu tertuduh pertama dengan hukuman 18 tahun penjara, manakala Abu Daud iaitu tertuduh kedua dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Kedua-dua tertuduh tidak berpuas hati dengan hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka. Mereka berdua kemudiannya memfailkan rayuan dan kes dibawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Untuk makluman, rayuan di Mahkamah Rayuan hanya diteruskan dengan tertuduh kedua sahaja kerana tertuduh pertama telah meninggal dunia akibat komplikasi jantung di Hospital Teluk Intan Perak pada 21 Oktober 2016. Apakah keputusan di Mahkamah Rayuan? Adakah hukuman terhadap tertuduh kedua dapat dikurangkan? Ketika pendengaran rayuan di Mahkamah Rayuan, peguam bela berhujah bahawa tertuduh kedua telah mengaku seawal mungkin iaitu selepas pertuduhan dibacakan.
Perkara ini tidak sepatutnya diambil ringan oleh mahkamah memandangkan kes ini melibatkan pertuduhan yang berat. Pengakuan salah dibuat bukan sekadar menjimatkan masa dan kos mahkamah, malahan telah memudahkan pihak pendakwaan kerana tiada saksi-saksi perlu dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, tertuduh kedua turut membantu pihak pendakwaan dengan menjadi saksi utama pihak pendakwaan bagi kes perbicaraan bernombor 45 SO 3506 yang melibatkan tertuduh-tertuduh yang lain. Oleh yang demikian, pengakuan salah tertuduh kedua ini jelas menunjukkan keinsafan dan keikhlasannya untuk membetulkan kesilapan dan kekilafan yang dilakukannya terhadap agama, bangsa dan negara. Peguam bela turut berhujah bahawa tertuduh kedua juga merupakan seorang pesalah muda dan suatu kejadian dia baru mencecah umur 25 tahun. Berdasarkan rekod, ini juga merupakan kesalahan pertamanya dan sepatutnya faktor ini dipertimbangkan bagi satu hukuman pemenjaraan yang singkat. Menurut peguam bela, hukuman pemenjaraan bagi tempoh yang lama tidak membawa kebaikan kepada masyarakat dan juga kepentingan awam. Keluarga tertuduh kedua akan terkesan dengan situasi ini memandangkan tertuduh kedua adalah merupakan pencari nafkah tunggal dalam keluarganya. Bebanan untuk memikul tanggungjawab ini makin bertambah kerana selain isteri dan 3 orang anak yang masih kecil, tertuduh kedua juga akan menjadi penyara keluarga untuk menanggung ibu dan 6 orang adiknya yang masih bersekolah disebabkan bapanya, iaitu tertuduh pertama, telah meninggal dunia. Peguam bela juga berhujah bahawa kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh kedua ini bukanlah satu kesalahan jenayah yang telah muktamad kerana ini hanyalah satu perancangan semata-mata tanpa adanya kesan atau tindakan seterusnya terhadap perancangan jenayah tersebut. Perancangan itu dilakukannya demi mematuhi arahan tertuduh pertama iaitu bapanya. Tertuduh kedua juga melakukan perkara yang diarahkan oleh bapanya tanpa memikirkan sebarang risiko atau kesan perbuatannya itu. Tidak ada juga bukti atau fakta secara jelas yang menunjukkan tertuduh kedua mempunyai latar belakang pengganas, pernah menyertai peperangan atau berperang di Syria, berniat ke Syria atau apa-apa berkaitan dengan militan Syria. Sebaliknya, dia hanya mengikuti arahan bapanya sahaja. Peguam bela seterusnya mengatakan bahawa mahkamah perlu mempertimbangkan kesemua aspek tersebut untuk memberikan gambaran tahap sebenar keseriusan penglibatan tertuduh kedua dalam kes ini. Pertimbangan juga hendaklah diberikan ke atas pengakuan salah yang dibuat oleh tertuduh kedua kerana kes ini tidak melibatkan perbicaraan. Atas alasan-alasan yang dinyatakan, peguam bela memohon agar Mahkamah Rayuan memberikan hukuman sewajarnya untuk menggantikan hukuman 12 tahun penjara yang telah dijatuhkan terhadap tertuduh kedua. Mahkamah Rayuan mendapati perkara yang tidak boleh diketepikan adalah hakikat yang sebenar di mana tertuduh kedua turut sama memberikan idea jihad iaitu menculik dan merompak senjata yang dengan jelas menunjukkan fokus minda tertuduh kedua telah terarah kepada perbuatan keganasan. Walaupun peguam bela menghujahkan bahawa tertuduh kedua hanya terlibat dalam konspirasi perkatan jenayah mempromosikan satu perbuatan jenayah yang masih belum berlaku atau belum direalisasikan, dan juga peguam bela menampilkan sudut positif tertuduh kedua iaitu dengan menunjukkan bahawa tertuduh kedua ini seorang yang kononnya naif, tidak pernah ke Syria dan tidak juga pernah terlibat dalam peperangan, tidak pernah menjalani mana-mana latihan peperangan dan tidak pula bernaung di bawah mana-mana kumpulan pengganas. Namun jika diteliti dan dilihat daripada keseluruhan fakta kes ini, pakatan jenayah yang direncanakan itu akan memberikan impak yang maha dahsyat jika berjaya direalisasikan. Secara logik akal manusia, apakah seorang anak wajib mengikuti dan mentaati arahan bapanya sekiranya perkara yang diminta jelas bersifat mungkar dan keji? Menurut Mahkamah Rayuan lagi, hujahan tertuduh kedua yang menyatakan dia hanya membuta tuli mengikuti arahan bapanya tanpa soal siasat akan natijah perbuatannya amatlah tidak bertepatan dengan tindakannya itu. Matlamat utama kumpulan ini adalah untuk menggerakkan misi jihad bagi membebaskan negara Malaysia daripada sistem yang dianggap taghut iaitu kafir.
Sekiranya kumpulan ini dibiarkan, akhirnya mereka akan menukar sistem pemerintahan dan pentadbiran negara melalui jalan kekerasan secara yang tidak berperlembagaan. Oleh itu, hukuman yang deteran melalui hukuman penjara untuk tempoh yang lama wajar dikenakan untuk menyekat perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Berdasarkan huraian yang dikemukakan dan pada 4 Februari 2017, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan dengan sebulat suara menolak rayuan tertuduh kedua dan mengesahkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Ini bermaksud tertuduh kedua kekal dikenakan hukuman 12 tahun penjara. Kes ini juga dibawa ke peringkat mahkamah tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Pada tahun 2018, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dengan sebulat suara mengekalkan hukuman 12 tahun penjara terhadap tertuduh kedua. Untuk makluman, 2 anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan seorang warga negara Indonesia juga turut terlibat dalam rancangan misi jihad ini. Siapakah gerangan mereka bertiga? Menurut dari artikel akhbar, 2 bekas anggota TUDM yang terlibat dalam Pakatan Jahat Jenayah ini adalah Nur Azmi Jailani, 27 tahun dan Muhammad Yusri Muhammad Yusof, 26 tahun. Manakala seorang warga negara Indonesia yang terlibat adalah Ali Saifuddin, 27 tahun yang bekerja sebagai juruteknik dan memegang status penduduk tetap Malaysia. Pada mulanya, Nur Azmi dan Muhammad Yusri telah dikenakan hukuman 8 tahun penjara. Namun setelah pihak pendakwaan memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan untuk dinaikkan hukuman mereka berdua, Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan pihak pendakwaan itu dan hukuman mereka berdua dinaikkan kepada 12 tahun penjara. Manakala hukuman ke atas Ali Saifuddin kekal 12 tahun penjara. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Murad Halimuddin Hassan dan Abu Daud Murad Halimuddin lawan pendakwa raya 2018 6 MLJ 435 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah W05-H18705 tahun 2016 dan W05-H18905 tahun 2016.